Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini hari Jumaat, 14 bulan 11 2025. Okey, semalam Pak Ndak dah dapat betulkan pasang frame lah untuk exhaust fan ni. Memang itu Pak Ndak pasang terbalik lah. Okey, Pak Ndak buatkan exhaust fan ni nampak lebih safety lah. Okey, insyaAllah. Ni lah, ni dari luar. Jadi motor dia agak ke dalam sikit, jadi insyaAllah tangan tak kena lah. Hari ni Pak Ndak nak tengok dalam rumah ni. Lubang-lubang lama Pak Ndak dah tutup. Ni bekas-bekas kayu masuk pelancar. Pak Ndak dah tutup tu sana semua tu. Ada beberapa lubang. 6 batang tiang. Okey, yang kena tutup lubang dia. Ini last Pak Ndak belum tutup lagi. Tak sempat semalam. Okey. Jadi Pak Ndak kena tengoklah mana lubang-lubang yang perlu ditutup, wiring-wiring lama yang perlu dibuka sebelum Pak Ndak mulakan kerja-kerja mengecat. Okey. Ini Pak Ndak tengok kenapa bil ni air bukan main tinggi pula. Tengok-tengok ada beberapa tempat ada bocor-bocor kecil. Ingatkan tak ada apa sama. Rupanya banyak juga. Dekat kolam pun ada bocor, ada menitik je air. Ingat nak kurangkan air, makin bertambah. Okey, ni Mak Ndak dah mula menyapu laman. Semalam hujan agak lebat, ribut. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang mudarat yang berlaku. Cuma inilah kembes yang Pak Lang letak ni. Dah putus. Dah 2 kali dah ni. Okey, Pak nak cuba betulkan balik lah, insyaAllah. Agak panas petang-petang kalau tak pasang ni. Okey. Doakan Pak Ndak sihat, Mak Ndak sihat, Wan juga sihat kat sini. Semalam Wan pergi klinik. Alhamdulillah, Wan okey, stabil. Alhamdulillah. Ni moga Allah Taala memudahkan segala urusan kita, kerja-kerja kita, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini hari Ahad, 16 bulan 11 2025. Alhamdulillah. Semalam Pak Ndak dapat siapkan balik, susun balik wire-wire yang terkeluar sebelum ni. Alhamdulillah dah kemas setakat yang Pak Ndak mampu lah kan. Okey, dapat juga pasang lampu atas dan bawah, dan plug bilik tambah satu sini. Okey, jadi hari ini Pak Ndak nak teruskan, baru nak start kerja-kerja mengecat yang dicadangkan dah 2-3 hari tertangguh. Pak Ndak sibukkan kerja-kerja yang remeh-temeh, insyaAllah. Risau juga ni, moga-moga tak mendatangkan apa-apa yang tidak boleh, yang boleh mudarat. Okey, agak tinggi juga. Doakan Pak Ndak. Okey, insyaAllah moga Pak Ndak selamat. Okey, doakan Pak Ndak sihat, Mak Ndak sihat, Wan sihat, keluarga kita semua sihat, sahabat-sahabat juga sihat, insyaAllah. Moga dimudahkan segala kerja-kerja kita, insyaAllah. Assalamualaikum, sayang semua.
Assalamualaikum semua, selamat petang. Hari hampir pukul 5. Alhamdulillah. Tadi Pak Dak tolong, Pak Lang tolong buat pasang stop cock kat sini. Air semenitik, mudah-mudahan tak ada bocor lagi kat sini. Mudah-mudahan bila air pun akan berkurangan, insyaAllah. Okey. Pak Dak tadi buat kerja-kerja ngecat kan. Baru mula hari ni. Setakat ni dapatlah siapkan undercoat atas tu. Ini bahagian paling Pak Dak takut. Paling rumit. Besok Pak Dak nak cat langit-langit. Okey, insyaAllah. Doakan Pak Dak sihat. Doakan Pak Dak sihat. Wan sihat. Keluarga Pak Lang kat atas tu pun, insyaAllah. Okey, keluarga kita semua. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan dan kerja-kerja kita. Okey. Sayang sahabat semua. Sayang keluarga semua, insyaAllah. Assalamualaikum.